korang buat apa ni? Mancing lagi kita ada tugasan bukan? Kerja apa? Kerja apa? Kerja ni, mekanikal benar dia. Ada kerja ke tak lagi? Ada. Cuba buka man. Cuba buka man. Buka. Pada kau. Jom kita buat analisis pasal projek apa kita nak buat. Jom. Jom. Tanya dia. Ni okey juga deh. Boleh juga. Ya, tapi kan kalau bahasa sebenarnya aku rasa aku dapat idea lah. Idea apa? Jom try tengok. Sini. Kita nak buat apa ni Mirul? Hari ni kita nak buat pasal lamina. Pertama sekali kita perlu ada gunting. Yang kedua, belon dan juga tape. Okey, jom kita buat. Kita pasangkan. Pasal ni kita buka air. Langkah seterusnya kita cucuk di bahagian lubang yang tersedia ni. Oh, macam tu Mat. Ya. Boleh cucuk Mat? Okey, cucuk Okey. So kita akan dapat Okey, kita nak buat apa pula apa ni Apan? Sekarang kita nak tengok terbulan. Terbulan? Acing tu dapat terbulan. Tu macam mana? Terbulan ni ialah aliran yang serabut. Macam kita nampak kat sini asap ni sekarang dia tengah berserabut di udara. Ini adalah contoh gas. Faham? Faham. Mat, lama pakai tangan. Yang kita ada tugasan mekanik bentali kan? Ya, biasa je. Yang lamina flow dengan turbulent flow. Oh, ya ada. So daripada pipe ni kita boleh belajar lamina flow dengan turbulent flow. Untuk lamina flow dia lebih macam ni lah, seragam dan selari. Oh, ayat terseragam. Okey. So kalau macam turbulent flow dia tidak seragam. Oh. Okey. Jadi memang berbeza antara lamina dengan turbulent tu. Contoh. Ya. Dari tugasan tadi apa yang kita belajar? Yang tentang Lamina macam mana ya? lamina. Okey, lamina ni adalah sejenis aliran bendali yang bergerak secara seragam dan teratur. Contohnya seperti minyak, air. Kalau kita belajar pasal turbulent pula macam mana? Terbulan yang tadi pasal asap tu. Dengan air tu. Yang kita bakar-bakar ni. Kiranya kalau untuk terbulan ni, yang pertama zarah berdalih bergerak secara rawak. Yang kedua, terbulan akan berlaku sekiranya hal laju tinggi. Macam kita tengok dekat part air tadi, bila kita buka, air tu mengalir dengan laju. Dan berdalih tu bergerak secara rawak. Faham? Kiranya itu je lah untuk terbulan dengan lamina. Ya, yang tu je yang kita dapat belajar. Okey.